MD Syahroni, apa cerita ni? Tengok laporan audit yang dikeluarkan. Allahu Akbar. Dari segi tanah yang berlaku tu, nampak sangat ketirisan dan juga apa yang paling menyedihkan. TRM, Tanah Rizak Melayu. Kalau TZM ni motosikal. Ni TRM. Banyak ni. Tiring ni. Nampak tengok ni. Apa dia yang telah dikeluarkan oleh audit. Tapi ada satu benda yang kita duk tanya. Sampai ke hari ini, hampa masih dia membisu. Mana laporan 2023 dan juga 2024? Han tahu mana benda-benda ni. Benda ni kenalah diadakan salinan dan diberi. Tapi alangkah malangnya nasib orang Perak. Orang Perak yuk. Malang nasib koma ya. Ialah apabila kalaulah kita tengok daripada laporan yang dikeluarkan oleh audit, betapa tirihnya Tanah Rizak Melayu. Dan hari ini ada daripada bangsa-bangsa Melayu kita yang diam membisu. Andy, jawablah, apa dah jadi? Takkan diam saja. Tapi itulah, ramai kata yang menjadi pencacai ni kata ini adalah menteri besar yang terbaik. Woi, kan tengok ni, apa dia ni? Apa yang nak disampaikan dalam bentuk kebaikan? Syarikat demi syarikat demi syarikat ditukar. Akhirnya yang dikatakan milik Melayu, Tanah Rizak milik Melayu itu telah pun bertukar. Siapa yang patut dipersalahkan? Bila ketua pembangkang daripada Perak bertanya soalan, alert, telinga tu korek, jangan pakak. Dengar apa yang dia tanya. Bukannya hang pusing main rombot, pusing sana pusing sini. Ni bukan lepak Padang Kota, bukan jalan Tasik Taiping. Ini kepentingan negeri Perak tu sendiri. Jagalah sama negeri, kepentingan orang Melayu kita. Buat kerja macam mana ni? Slow, slow, dengan marah. Tapi apa-apa pun, jawab soalan. Anda masih lagi membisu. Siapa? Makan ubat pakar apa yang tak boleh nak jawab tu. Buat kerja bagi kena. Jangan buat aja bagi kena juga. Bila mati.